Kita dah sampai. Di mana? Restoran Gulai 7 Kawah. Apa yang menarik kat sini ni? Tak best letak kat sini. Jom masuk. Gulai 7 Kawah. Kenapa dinamakan restoran Gulai 7 Kawah? Kita boleh tengok sajian dalam kawah-kawah. Lauk yang masih panas, segar, fresh. Lauk-lauk macam-macam. Kita ada gulai ayam, kita ada sup ayam, kita ada special gulai kambing, kurma kambing, sup daging. Mai, jangan tak mai. Kita boleh tengok di sini ulam-ulam yang macam-macam. Boleh tengok rabu perut, rabu selam, rabu perut, macam-macam. Okey, dan lauk pauk yang macam-macam. Boleh mai pilih. Hampa mai tang ni, hampa boleh juga belajar bahasa-bahasa Kedah. Hampa cuba tengok ketit, kecek, kelolo, kesit, kesot, ketegak, kilat. Macam-macam bahasa Kedah hampa boleh belajar. Kepak, kejan. Kejan ni apa? Legal lah kejan. Kelui, kebulok, kecak, kelebek, kelintin. Macam-macam lah bahasa Kedah yang ada. Kalau orang tengok kelilin ni semua bahasa-bahasa Kedah yang boleh kita belajar. Sambil-sambil makan di restoran Gulai 7 Kawah, Jalan Gunung Keriang, Alostak ni, sambil-sambil belajar banyak bahasa-bahasa utara, bahasa-bahasa Kedah lama. Teringat saya, kami di Kembara Sufa Travel and Tours Sdn Bhd juga ada satu pakej istimewa untuk geng utara yang kita namakan pakej Umrah Geng Utara dengan harga lebih kurang ringgit Malaysia RM7,390. Apa yang ada pada pakej Umrah Geng Utara ni? Kita sediakan bas secara percuma daripada utara menuju ke KLIA. Kita juga sediakan bermalam secara percuma di Taif. Juga kita sediakan full board, makan di sana sehari 3 kali di Mekah dan di Madinah. Dan kita menyediakan pakej penerbangan terus tanpa ada transit daripada KLIA ke Jeddah. Daripada Jeddah, kita akan terus ke Taif, kita bermalam di Taif, dan kita akan berjalan ronda-ronda di sekitar Taif, dan kita akan miqat, kita akan memakai ihram daripada Taif menuju Qanum Manazil, dan kita akan masuk ke Mekah. Mana kata tak lama kita dalam ihram. Jom umrah bersama kami, Kembara Sufa, pakej istimewa Umrah Geng Utara. Jangan lupa kunjungi pejabat kami, Kembara Sufa Utara. Ingat Kembara Sufa, teman kembara suci anda. Umrah sekeluarga lebih bermakna.